Okay gang, selamat datang ke IZ Project Channel. So hari ni sebenarnya kalau korang tengok sangat kau-kau mungkin saya akan drag video ni lain sikit lah. So saya minggu pertama saya akan video tadi. Sebab apa? Pagi tadi saya pergi pajam gang. Lepas tu balik pajam pukul 7.30. Saya daripada rumah sampai je rumah plan pop terus henjut ke kolam 2 SSG Pandamaran. So saya first time datang kolam ni, saya tak tahu macam mana. So ada member saya yang biasa datang sini 2 orang. So mungkin dia boleh guide sebab dia kata kat sini gila-gila punya ikan. So kita tengok macam mana sekejap lagi hasil. Kita jumpa kat dalam kolam. So macam biasa lagi, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye. Okay gang, kita dah masuk kolam. Di belakang. Saya seram geng berdebu. Hah? Dah? Sebab kolam dia bukan dia yang ikan tapak tu, dia ni dia main malam. Dia keluar sekali banyak. Let's go. Oish. Dia main kat pot-pot ramai tu. Takut tu. Semoga baik-baik je. First cast of the day.
Ha? Putus? Makan macam tai. Oh, kena. Leader. Mana leader? Let's go, geng. First fish kita lucut lah. Lain macam lah, geng. Kenapa dia makan macam tu, Saya tak puati lah. Let's go, repeat. Bismillah. Makan depan, tapi makan tak ngam. Tak nak makan habis. Kalau kata ikan besar, mesti ada makan kawan. Cuit macam anak ikan je. Sebab kat sini kawan saya bagi tahu main layang je, kan. So maksudnya leader tu tak perlukan batu apa-apa. Karau, tarik, biar dia jatuh balik ke bawah. Tengah melayang tu diorang sambar. Sambar tak sambar lah, tapi dia ketuk lah. So kanan. Ada seekor. Okey, ikan dengan layar ni. Okey, ngam. Tak, ikan dia tak lompat kan. Dia lagi kan, tekan dia. Depan ni makan. Siap tu. Okay, geng, saya dah jumpa first strike. Sebelum dia belanja ikan, dah ada. Hari yang mantap, hari yang manis.
11.5 ikan kedua. Okey lah. Hari yang mantap. Belakang. Kena roket tangkai cincin ni. Ah, serius? Bawah tu kena roket tangkai cincin. Aduh. Takanmu, takan kal-kalan. Lebih alin terus. Ya, kopi dulu, kopi orang mau balik. Hilang telinga lu, asal kau. Hidung tu. Manis mamamu, lebih ampuan Raima kita malam-malam. Aduh, sedap. Sedapnya kumpau kan? Kumpau. Lagi berkusi dah. Okay geng, so terima kasih. So hasil saya untuk hari ni 1 ekor Miss Damia. Bos, rezeki ada tapi luck tu ada, cuma masalah banyak roket putus. So dia dapat ketukan juga dekat SSG. So saya 2 ekor, Miss Dan 1. Yang kecil ni saya punya dan yang depan ni saya punya. So 2 ni saya punya, yang besar tu Miss Damia. So itu saja untuk video kali ni. So kita jumpa dekat next video. So macam biasa lagi, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Let's go, bye bye.